Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masyarakat India merasakan mereka tidak diberikan tempat yang mencukupi dalam universiti-universiti awam. Walaupun jumlah pelajar-pelajar yang layak telah meningkat dengan getarannya. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menjadikan Universiti AIMS sebagai sebuah universiti lengkap dan mampu menawarkan berbagai kursus. Yang Mahmud Datuk Seri, kini kita perlukan bantuan bagi mendapat status MSc untuk Universiti AIMS dan persekitarannya. Terutama sekali bagi daerah Semeling yang akan berubah menjadi hub pendidikan teknologi dan pendidikan dalam jangka masa 2 atau 3 tahun akan datang. Marilah kita bersama-sama untuk berkongsi demi kemakmuran masyarakat dan negara. Kami juga ingin memohon kepada kerajaan untuk memberikan geran tahunan kepada Universiti AIMS bagi mengurangkan beban kewangannya. Yang Mahmud Datuk Seri, kami telah mengemukakan satu cadangan berhubungan dengan perkara ini kepada Yang Mahmud sendiri baru-baru ini. Melalui geran ini dapatlah kita meningkatkan pengambilan pelajar-pelajar kilat. Pada hadirin sekalian, salah satu isu yang seiring menimbul rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat India ialah dalam mendapatkan peluang pekerjaan secukupnya dalam perkhidmatan awam, termasuk kenaikan pangkat. Rakyat benci if you are arrogant. Rakyat benci kalau kita salah guna kuasa. Rakyat benci kalau kita tunjuk-tunjuk kekayaan kita. Rakyat akan sayang pada kita kalau kita jadi pembela rakyat yang sebenarnya. Pada saya, bila saya perkenalkan konsep satu Malaysia bererti apa? Kita nak lebih inklusif. Kita nak accept and celebrate diversity. Kita nak berlaku adil pada semua kaum. Berlaku adil pada semua kaum is not only socially right, it is also very Islamic. Because Islam is a religion, universal religion. Islam says, be fair to all. Baca surah Al-Maidah ayat ke-8. If you dispute what I say, read the Quran, read the translation of the Quran. Verse 8, surah Al-Maidah. We are enjoined by God, by Allah, to be fair to all. And that is one Malaysia, we be fair to all. Bukan saya tarik hak orang Melayu bagi pada yang lain, tidak. Kita ada kekayaan dalam negara kita. Kita menghormati perlembagaan negara kita. One Malaysia is based on the constitution of Malaysia. It's based on rukun negara. We must be fair to all. A poor Malay, a poor Chinese, a poor Indian must be held. Everyone must have what? A rightful place under the Malaysian sun. Inilah konsep satu Malaysia. Dan kita akan bergerak atas landasan ini, atas prinsip ini, atas dasar ini. Dan dengan ini maka kalau kita amalkan perkara ini, saya percaya kita akan dapat mengembalikan sokongan dan keyakinan kepada Barisan Nasional. Sebab Barisan Nasional merupakan satu institusi yang terbukti. Parti pembangkang belum tahu lagi. Belum tahu macam mana satu parti nak sekular Malaysia. Satu parti nak theocratic Islamic State. Satu parti tak buat apa pendirian dia pun tak tahu. They cannot really govern Malaysia. Lagi banyak janji. Saya nak tanya pemimpin pembangkang. Janji Kampung Buah Pala.
Siapa janji kampung Buah Pala? Siapa pegang kepala Sami di sana kata, don't worry, if we win, you all will stay here forever and ever. Siapa janji? Datuk Nala sebut tadi. His erstwhile friend. Ada gambar pegang kepala Sami. Don't worry. You will stay here forever. Where is the leader who said this? Bila sampai isu Buah Pala, where was he? Tak berani tunjuk muka. Sebab janji tidak ditunaikan. Broken promises. Barisan Nasional will not make empty promises. We will deliver our promise to the people. Kalau tidak, kita tak buat janji. Will not promise. Datuk Sami kata, apa dia jumpa saya? Almost everything I've given. Almost everything. Tambah sekolah Tamil peruntukan 100 juta dapat. Tekun dapat 15 juta. Training skill bawah Datuk Subramaniam 20 juta. Amanah saham 2 bilion untuk kaum India. Apa lagi? Banyak kita bagi. We've given a lot. And we will continue. We will continue. Provided the Indian respond. Kalau respon lagi banyak kita boleh tolong. We need the Indian to respond. Show that you are with Barisan Nasional. We will do even more for the Indian community. Show us. Show us. Show us that you are with Barisan Nasional. You have a chance to make this a great nation. Malaysia will be a great nation. Oh, Barisan Nasional. The Malays, Chinese, Indian, we will forge a strong bond, a strong alliance under Barisan Nasional. And I call on every community, join me in this journey. Let's work together. Let's be one family. Let us have one dream. Let us be one people. Let us be one nation. One Malaysia. Teruskan perjuangan kita. Terima kasih. Dengan kata-kata demikian, saya meresmikan Perhimpunan Agung 63 MIC. Terima kasih. Assalamualaikum.